Tahun 2026 bakal tiba tidak lama lagi. So, adakah anda semua dah bersedia untuk mengharungi tahun baru, tahun 2026? Jangan asyik fikir tentang bagaimana nak sambut Ramadan, bagaimana nak sambut Chinese New Year ataupun bagaimana nak sambut raya. Tapi anda kena merancang juga bagaimana nak merancang kewangan anda supaya anda tak mengulangi kesilapan yang anda pernah buat, supaya kewangan anda sentiasa grow tahun demi tahun mulai hari ini. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda apakah perancangan saya menghadapi tahun 2026. Untuk tahun 2026 ni, apakah plan saya? Saya suka pecahkan plan saya ini kepada 4 bahagian. And 4 bahagian ni sempena nama education platform saya, iaitu AppSoRich. AppSoRich adalah All Become So Rich. Apakah yang dimaksudkan dengan rich? Banyak orang bagi definisi yang berbeza, but majoritinya kaya ini maksudnya ada banyak duit. Tapi fast forward, nak masuk tahun ke-7, saya mula nampak sudut pandang lain tentang kekayaan itu sendiri. Saya pecahkan kepada 4 bahagian utama. R, I, C, H. Rich. R itu kaya relationship. Kalau saya nampak banyak orang yang kaya raya tetapi hubungan mereka hancur. Like, what's the point of being rich kalau relationship tak bagus? Macam saya sendiri, tahun 2026, cita-cita saya adalah saya nak meluangkan masa yang lebih bersama dengan anak-anak saya. So, macam tahun 2025 saya dah mula buat, tapi tahun 2026 ni saya nak lagi konsisten. Setiap weekend, saya akan bawa anak saya pergi ke satu kelas lah. Plan asal nak bawa anak saya ni pergi main bola dan juga kelas agama. These are elements, small things untuk mengukuhkan lagi relationship saya bersama dengan anak-anak. Yang kedua apa? I. Of course, income. Most people, majority orang, bila orang cakap kaya ni, oh, income you bagus. Penambahan dari segi sumber pendapatan anda. Apa yang saya buat adalah saya set a goal. Berapakah income ataupun pendapatan yang saya nak capai pada tahun 2026 ini. Tahun 2025 pun saya dah set my goal. Contohnya, saya nak penuhkan saya punya ASB 1, ASB 2. Kenapa saya nak growkan saya punya cash reserve ataupun income ini? Saya nak capai financial abundance. Bermaksud passive income saya 10 kali ganda daripada perbelanjaan saya. So, let's say lah perbelanjaan saya. Ni personal lah saya. Kalau anda semua belum capai financial independence maupun financial freedom, then you got to do that first lah. Saya pernah kongsikan the 7 levels of wealth. Saya tak tahu video mana. Paling senang tengok semua video saya. But the point is, my definition, like 7 lapisan kekayaan itu, yang lapisan yang ke-7 itu financial abundance, bermaksud anda punya passive income adalah 10 kali ganda daripada perbelanjaan anda. Maksudnya passive income saya, kalau saya nak capai lapisan yang paling tinggi iaitu financial abundance, at least must be 10 times of my perbelanjaan lah secara pasif. Alhamdulillah saya dah capai financial freedom, so that's my next step. And in order for me to hit that, I want to build up my cash reserve. So that's my goal. The point here is that you got to find a goal specifically for your I, your income. Yang ketiga adalah C, career. Keseronokan anda dalam pekerjaan anda. Saya boleh pecahkan kepada 3 kategori manusia. Kategori yang pertama, mereka yang struggle dan tak suka pekerjaan anda. What can you do to improve your life? And saya suka ambil quote daripada Steve Jobs, right? When you do something that you love, you will never work a single day of your life. Itu kategori yang pertama lah. Kategori yang kedua adalah mereka yang suka kerja tapi stagnan. So you are stagnant. So how can you improve your skills, kemahiran anda, ilmu anda, supaya anda boleh tingkatkan lagi pendapatan anda, tingkatkan lagi career growth anda. There's so many different skill set yang anda kena belajar. So that could be one of a good goals yang anda patut buat untuk tahun depan, tahun 2026. And kategori yang ketiga adalah anda berada dalam kerjaya yang anda suka and you are growing, right? So how can you make your career fulfilling? In other words, it's not just about you. Saya ada juga ramai kenalan-kenalan saya, kawan-kawan saya, klien-klien saya yang mana mereka ada satu kerjaya yang sangat-sangat hebat. So apa yang mereka buat adalah untuk jadikan kerja yang mereka buat ini like menyeronokkan atau benda yang memberi you satu kepuasan untuk, let's say, beramal. Dengan gaji yang mereka dapat, mereka kongsikan rezeki ini dengan orang-orang lain so that anda akan rasa happy dengan kerjaya yang anda buat itu, sebab apa yang anda
anda buat itu membolehkan anda membuat sesuatu yang sangat-sangat bermakna bukan saja kepada diri dan keluarga anda tetapi kepada masyarakat di sekeliling anda. So for me, C is very very important. Like me myself, benda ni tak semestinya anda yang makan gaji. Like me, my C career is in my business. Berkongsi ilmu dalam platform social media saya seperti YouTube channel Dr. Adam Zubir dan macam-macam lagi, right? So how can I make it better? How can I improve this supaya saya boleh reach out to more audience? Nak tahu apa yang saya plan pada tahun 2026? Stay tune. Bagi mereka yang belum subscribe lagi channel YouTube Dr. Adam Zubir, better anda subscribe sekarang supaya anda tak termiss apa saja benda-benda inisiatif-inisiatif baru yang saya bakal buat in 2026. And last but not least, H. And to me, H is the most important thing lah. Which is what? Health. Apa guna anda kaya, anda ada relationship yang bagus tetapi anda tidak ada kesihatan. And one of my mentor always reminded me, health is wealth. Siapa sini yang setuju health is wealth? Bagi mereka yang setuju, saya nak anda komen dekat dalam video ini, type je, health is wealth, 100%. You know, baru-baru ini saya buat medical check-up, menunjukkan result yang sangat-sangat tak bagus. So because of that, saya memang ada satu goal yang sangat-sangat besar yang saya nak capai pada tahun 2026, iaitu saya nak makan makanan yang berkhasiat. Okay, makanan ni sangat-sangat penting sebab makanan ni akan mencerminkan masa depan anda satu hari nanti bila anda tua. Okay, yang kedua adalah untuk pergi ke gym, right? So me myself, saya memang pergi gym, okay, all this while for the past 2 years dan memang ada personal trainer. Tapi come and go. Maksudnya saya tak buat secara konsisten, tapi disebabkan oleh blood test saya. So apa yang saya buat, saya memang nak konsisten pergi ke gym. So this is how I plan my 2026, which is relationship, income, investment, career, fulfillment, and last but not least, health. So, selain daripada itu, saya pun nak kongsikan kepada anda peluang keemasan yang anda wajib grab untuk tahun depan. So, dalam zaman digital era ini, ada satu peluang keemasan yang bagi mereka yang grab this opportunity, yes, it will help to boost your income or your investment. Which is what? Fokus kemahiran berkaitan dengan digital. Contoh, demand yang paling tinggi sekarang ini dengan kewujudan social media, anda akan lihat ramai banyak demand berkenaan dengan video editing, social media management, AI content operator, artificial intelligence yang bantu untuk develop dan operate content-content untuk social media, design dan branding, dan juga data handling and data administration, right? So these are digital skills yang sangat-sangat ada high demand, and sama ada untuk anda bekerja dengan syarikat-syarikat SME di luar sana ataupun untuk anda sendiri develop kemahiran ini untuk growkan your own business or your own product or services. Macam saya sendiri, alhamdulillah saya dah belajar benda ni pada tahun 2019 lagi, okay, bersama dengan mentor saya. So, you know, saya dapat that momentum. Tapi one of the skills yang saya nak tambah dalam diri saya dan juga syarikat saya, pada tim-tim saya adalah penguasaan AI, Artificial Intelligence. Baru-baru ini saya berpeluang untuk melawat syarikat ByteDance. ByteDance ni adalah owner kepada TikTok. So bila saya melawat syarikat tersebut untuk belajar, untuk tengok macam mana teknologi yang mereka gunakan, dan one of the staff bagi tahu kepada saya tentang AI ini. Apa yang staff ni cakap adalah AI takkan mengganti manusia, tetapi AI akan mengganti manusia yang tak pandai guna AI. So when I heard that, saya macam terpukul sebab saya lah tu orang yang tak pandai guna AI. I mean like, saya tahulah guna simple-simple basic AI ni saya tahu, tapi tak betul-betul mendalami ataupun menguasai ilmu AI itu sendiri. So for me, simple. In terms of kemahiran yang saya nak develop pada tahun 2026 ini, memang saya all in dalam penguasaan AI ini. Macam mana nak menggunakan AI dalam kehidupan saya, dalam bisnes saya, dalam konten saya. So, bagi mereka yang mungkin lost, kan, tak tahu apa yang patut buat, macam mana nak melangkah masuk dalam dunia digital ini, good news kepada anda semua. Sejak tahun 2024 lagi, saya ada tubuhkan satu program yang saya namakan sebagai Automated Income Kickstart. So, Automated Income Kickstart ini bertujuan untuk mengajar anda, like what are the tools paling cepat untuk anda develop kemahiran untuk
membuat ataupun membina produk digital anda sendiri. So kalau anda berminat nak tahu macam mana anda boleh membina produk digital, anda boleh klik link yang ada dalam ruangan description di dalam video ini supaya anda tahu how you can learn. Satu, belajar. Kedua, asah kemahiran. Dan ketiga, boleh mula develop your own product dan boleh pasarkan produk digital anda supaya anda dapat mengambil peluang keemasan ini pada tahun 2026 nanti. So hanya klik link yang ada dalam ruangan description untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Sebelum anda melangkah masuk tahun 2026 ini, pastikan anda dah mula merancang apakah matlamat yang anda nak capai untuk tahun 2026. Remember this, if you fail to plan, you plan to fail. That's all from me. Saya jumpa anda dalam video seterusnya.